Selamat sejahtera, nama saya Elijah Rad Joseph, nombor matrik 7240283. Kita dari kumpulan 4, hari ini kita akan bentangkan penilaian prestasi dan ini adalah kumpulan saya. Saya Muhammad Amiruddin Basli, nombor matrik 7240293. Saya Dana Jihana Kibar, nombor matrik 7240253. Nama saya Anis Humaira binti Azli 7240057. Nama saya Nur Aisyah Alia binti Muhammad Syahid, nombor matrik 7240095. Assalamualaikum. Macam yang kita tahu, hari ini kita kedatangan pengurus baru yang menggantikan Puan Sarimah. Jadi bolehlah Puan Anis masuk memperkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Anis. Saya akan menggantikan Puan Salimah untuk tahun ni. So saya harap korang semua boleh beri komitmen pada saya, okay, untuk kerja ni. Sebab kita akan menjalankan penilaian prestasi untuk dapatkan anugerah untuk korang semua tahun ni. So korang boleh buat yang terbaik, okay? Okay, berikan tepukan kepada Puan Anis. Dia, bagus yang kita ada pengurus baru. Kita bolehlah bodek-bodek dia untuk dapat penilaian prestasi yang baik nanti. Kan? Kita kena jatuhkan Udin. Sebab asyik dia je yang dapat anugerah cemerlang dari pengurus lama kita. Ya, aku dah lama tak puas hati dengan dia. Hai bos, saya dah siap kerja minggu ni, minggu depan, tahun ni ya. Wow. So ni kerja yang saya bagi semalam ni? Ya. Oh my god. Cepat kan? Cepat sangat. Bagusnya. Tapi bos tahu tak? Tadi kan saya nampak Udin tu, dia tak buat kerja tau. Dia bersukaria main game tadi. Serius lah, bukan kerja sebelum ni kerja cemerlang dekat kita punya company? Mana ada bos. Dia selama ni suka berbodek pengurus lama kita. Oh ya ke ya Allah? Bos. Hello bos. Boleh tak awak datang pejabat? Saya ada kerja untuk awak. Boleh pak. Ambil. Oh, saya ada tugas untuk awak ni. So saya nak awak siapkan untuk minggu ni. So saya nak awak submit dalam hari Ahad ni. Okay. Boleh tolong panggilkan Alia? Boleh pak. Okay. Alia. Yes. Mana tengah panggil kau ni? Dia nak bagi kau kerja. Aduh, aku tengah tengok ayam gaduh ni lah. Sibuk ni aku. Okey lah. Terima kasih. Datang. Yes, Puan. Ada apa-apa? Ya, saya ada tugas untuk awak untuk minggu ni. So saya harap awak boleh siapkan lah ni. Saya nak awak submit minggu ni juga. Okay? So kita kerja ni untuk company lain. Kita untuk siapkan. Hai Puan. Hai Den. Ni Puan Anis suruh kau buat kerja ni. Dia nak minggu ni, submit minggu ni juga. Bukan dia minta kau ke yang buat? Dia panggil aku sebab nak suruh si Den yang buat. Dah buat. Aku malas. Kau tak balik ke semalam? Tak, aku siapkan kereta kerja tadi. Mana boleh, itu kerja dia orang. Tak apa lah. Kau ni Din kerja keras lah. Assalamualaikum Puan Anis. Waalaikumsalam. Ni kerja kita orang. Kita orang ya. siap kan? Wow. So fast. Ya. Kita orang memang berprestasi. Ya, bagus korang ni. Memang adalah ciri-ciri untuk dapat anugerah cemerlang tahun ni. Boleh tolong panggilkan Din? Boleh sangat. Okay. Terima kasih Puan. Din. Puan Anis panggil tu. Sekarang ke? Okey. Baik kau pergi cepat. Mana kertas kerja yang saya suruh awak siapkan tu? Tak boleh. Ini je yang banyak-banyak saya bagi awak dah 2 minggu. Ini je yang awak buat. Awak ni kata tu kerja cemerlang tapi ini je yang awak buat. Kalau macam ni lah, tak layak lah nak kerja pun tak layak. Ya. Tapi bukan ke ni nanti sini kan? Awak. Saya suruh Alia dengan Jihan tengok. Saya minta semalam hari ni dia dah hantar. Awak kan, kerja senang je kot. Takkan ni je yang awak boleh buat. Kata kerja cemerlang. Apa benda semua ni? Tak payahlah. Awak ni. Din, dengan tadi Puan Anis tu marah kau? Apa lah? Macam mana? Kerja dia siap? Din, secara jujur ni kau kena backup lah sendiri. Janganlah selalu kena buat kerja orang lain. Kerja kau dah siap tak? Sikit lagi. Tengok kau buat kerja orang tu kau belum siap lagi. Okey, untuk hari ni kan, kalau macam korang tahu, kita ada majlis anugerah cemerlang. Okey. So, mari kita agihkan. Okey, first pekerja yang cemerlang pertama ialah Elijah. Kita tanya. Okey, seterusnya Najah Nakibah. Kita tanya dia. Teruskan. Yang paling cemerlang kita untuk tahun ni, Alia. Terima kasih Puan. Teruskan lagi, okey? Terima kasih. Boleh lah. Tapi tak sesuai dengan expectation saya sebab dia pekerja cemerlang sangat cemerlang ya sebelum ni. Okey, Din. Jadi saya harap awak dapat teruskan lagi dan meningkatlah.
Weh, aku rasa kau kena jujur dengan Puan Anis, weh. Ye. Aku tak boleh sama-sama gini. Aku no ni baik. Puan. Saya nak cakap satu Puan. Ini tak adil Puan. Oi, Kenapa dia orang dapat, saya tak dapat? masalah markah yang tinggi. Tak perhargaan. Saya rasa kaedah yang bagus ni tak betul. Puan mendengar bodekan-bodekan mereka sehingga dah terlidah saya. Mana hak saya Puan? Apa waktu jangan cakap macam tu? Kerja awak tak siap. Tak siap. Puan tahu tak? Ni kerja yang Puan nampak ni yang dapat saya cakap. Apa lagi Puan? Tak apa Puan. Rasa Puan dah pernah uruskan. Saya ada tanya. Daripada video itu, kita boleh melihat dalam topik pengurusan prestasi, kita kena menggunakan kaedah yang betul. Jadi, pengurus perlu gunakan kaedah penilaian yang betul seperti kaedah perbandingan, kaedah penilaian perlakuan dan juga kaedah teknik AC. Saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.